Warisan yang kian menghilang, seni pembinaan kapal tradisional Pulau Duyung. Suatu ketika dahulu, Pulau Duyung terkenal sebagai pusat pembinaan kapal tradisional yang menjadi kebanggaan Terengganu. Namun hari ini, warisan itu semakin sukar ditemui. Kemahiran membina kapal diwarisi secara turun-temurun. Kapal dibina menggunakan pengalaman dan kemahiran tangan tanpa bergantung kepada teknologi moden. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya, Naurah Alisha binti Azhari. Hari ini, saya berpeluang untuk menemu bual seorang tokoh yang terkenal di Pulau Duyung kerana kepakarannya dalam seni pembuatan kapal tradisional. Beliau telah banyak menyumbang dalam mengekalkan warisan pembinaan kapal tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat tempatan. Jadi, marilah kita ikuti temu bual ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman, keistimewaan dan harapan beliau. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan sesi temu bual kita. Assalamualaikum. Bolehkah Pakcik perkenalkan diri terlebih dahulu? Waalaikumsalam. Saya Muhammad Hafiz Safi'i. Umur saya bukan 67. Sudah berapa tahun Pakcik terlibat dalam pembinaan kapal tradisional? Lebih kurang dalam 50 tahun. 50 tahun lebih lah. Pakcik Hakim, bagaimana Pakcik Hakim mula belajar membuat bot tradisional? Dulu saya belajar dulu di Pulau Duyung ni memang ada tempat buat bot antara 3 pun 6 bengkel. Kita zaman budak-budak dulu tengok hari-hari tengok di sungai, tengok buat bot. Nah, tu jadi minat tu. Pakcik Hakim, pada pandangan Pakcik Hakim, apakah keistimewaan bot tradisional berbanding dengan bot moden? Bot tradisional Terengganu ni dia pakai pasok. Itu kelebihan kita. Berapa kos untuk satu bot? Kos ni atas bot. Yang besar, yang kecil adalah ke. Dulu lebih kurang dalam 200 atau 300 ribu lah. Apakah kehebatan tukang pembinaan bot tradisional? Bot, kehebatan kita ni, bab kita tak ada pelang. Macam awak modal je, saya berapa, kita buat aje. Kita boleh tahu awak nak buat apa. Bot laju ke, buat muat barang, kita body ke, kita boleh ajak lalu. Perubahan teknologi, kos bahan mentah yang tinggi serta kurangnya minat generasi muda menyebabkan seni pembinaan kapal tradisional semakin terpinggir. Setiap kapal yang dibina bukan sekadar hasil pertukangan, malah mencerminkan ketelitian, kesabaran dan ilmu yang telah diwarisi sejak sekian lama. Jika kemahiran ini tidak terus dipelajari, satu khazanah yang tidak ternilai akan semakin dilupakan. Warisan bukan hanya tentang apa yang masih wujud, tetapi juga tentang usaha untuk memastikan ia tidak hilang di telang zaman. Pulau Duyung menyimpan kisah sebuah kemahiran yang pernah mengharumkan nama Terengganu dan kini menanti generasi baharu untuk meneruskannya.